Hai sahabat semua, kembali lagi ke channel Mak Noh. Mak Noh nak rebus ketam. Tengok sahabat, besar-besar ketamnya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketam merasa panas. Tu ketam. Tu ketam. Tu pun ketam lelaki. Ni ketam perempuan tu. Tu ketam induk, ketam perempuan. Ketam buang dara. Ketam dara, ketam tu. Belum beranak. Okay, sahabat semua, cara-cara buang ketam, perut ketam dulu. Lepas ya, kita angkatnya, buang perutnya tu. Perutnya tu si bagus makan bau. Nah, supaya tangan kita si disepitnya, kan sepitnya tu besar. Senang aja. Daripada tangan kita kena sepit. Senang aja. Rebus dengan air panas dulu. Saatnya leput, menjadi leput. Sukatilah kita nak musim badannya. Di situ mana nak molah ketam rebus. Cara molahnya supaya tangan kita si disepit ketam. Tadi nak mana dah rebus ketam tu dengan air panas. Pasal kati tahu orang lah tak nak netak kan, nak malu kan. Ni siapa melawan lagi. Tak nak potong telinga, potong kaki, potong perutnya. Terserah, mudah yang senang aja teh ya. Enggak tak. Tangan kita pun si disepitnya nak. Belum lah perempuan ni ada berani dengan sepit ketam orang lelaki. Kena sepit. Besar-besar ketamnya sahabat. Senang aja malah tu. Potong tak kena air tali. Kami dah nanggap video orang mula ketam nak dibuka ni pasung ni. Lalu tangannya kena speed. Ya, ambil si berani. Okeylah sahabat semua, jangan lupa di komen dan di share sahabat. Cara-cara kita nak munuh ketam tu sirunya leput. Kita nak masak ketam tu, nak masak kicap kah, masak kari kah, masak rebus. Sukati tampun. Kami di situ nak rebus saja. Kami malas lagi dah tengah malam tu. Ketam bawa naik tu rumah teh sebenarnya. Tadi dah habis nebas. Lalu datang ketam. Habis nebas teh sahabat. Lu nak mula ketam tu. Tadi siapa mula? Lelah. Ya kenapa? Alex tadi dia kata langsung kenapa kau nanti sini. Ini banyak putus tu.
Boleh buat. Lepas tu kita boleh cucinya bersih-bersih ha. Buang air perut bau. Bau tu okay lah sahabat semua, kami dah basuh ketam tu, dah dicuci bersih ha. Nak ingkah bawang merah, bawang putih, suka hati tak lah, terpulang wadah kita banyak ni, kita mau gunanya. Pasal ingkah bicin garam. Okay, tu ada bicin. Bicin lah. Kati ingkah 2-3 sudut semua. Tu garam. Pasal cabai saya ada sahabat, cabai dah habis. Si ada cabai. Malah apa yang ada aja di rumah ha, kita guna apa yang ada. Kini tu mana malas nak mula makan masak goreng-goreng direbus-rebus saja untuk anyang-anyang lagi. Diuah-uah supaya bawangnya terasa. Kelak bawangnya berasa dengan ketam ya. Pas ya, kita tutup loknya. Ditutup. Kita tunggu 25 menit. Masaklah ketam kita nanti. Dah ondang-ondang. Alhamdulillah sahabat, inilah hasilan ketam masak rebus yang sudah masak. Rasanya enak dan manis-manis rasanya sahabat. Masaknya simple dan mudah. Oke lah sahabat, jangan lupa di komen dan di share. Selamat mencoba di rumah. Bye sayang semua.